Penyerang muda Harimau Malaya, Fergus Tierney kini sah bersama pasukan Sabah untuk musim hadapan. Pengumuman ini dibuat menerusi satu hantaran oleh pihak pengurusan Sabah di media sosial yang memperkenalkan Fergus Tierney sebagai penyerang baharu pasukan Sang Badak. Selamat datang ke negeri di bawah bayu, Fergus Tierney, umum Sabah FC. Sambut penyerang baharu kami yang sertai skuad selepas menamatkan tempoh pinjamannya bersama Nahun Pathum United dan sebelum ini bersama Johor Darul Tazim JDT. Johor Darul Tazim JDT sah menandatangani pertahanan Harimau Malaya, John Irazabal. Pengumuman ini dibuat menerusi satu hantaran video yang disiarkan di laman media sosial JST bagi menyaksikan kelibat John Irazabal selaku rekrut baharu JDT. Hanya ada satu destinasi terbaik di Malaysia iaitu Johor Darul Tazim JDT, umum pihak kelab tersebut. Selamat datang John Irazabal. Pemain warisan Harimau Malaya ini menyertai JDT setelah meninggalkan kelab gergasi Azerbaijan, Sabah FK selepas hampir 3 musim bersama dan mengecapi pelbagai kejayaan di sana. Untuk rekod, John Irazabal telah merekodkan 98 penampilan bersama Sabah dan menjaringkan 6 gol dan melakukan 2 bantuan jaringan untuk pasukan gergasi Azerbaijan tersebut. Seterusnya, Hector Hevel, seorang lagi pemain warisan Harimau Malaya kini sah sebagai perancang tengah Johor Darul Tazim JDT. Perpindahan ini diumumkan oleh Johor Southern Tigers dalam satu video pengenalan yang dimuat naik di media sosial sekaligus menjadikan Hector Hevel pemain baharu JDT. Selamat datang ke gelanggang sang juara umum JDT. Di dalam video tersebut juga, Hevel diperkenalkan sebagai pemilik jersey nombor 8 baharu skuad Harimau Selatan yang pernah digunakan oleh legenda Safiq Rahim sejak 2013 lalu. Musim lalu, Hector Hevel beraksi untuk kelab di Liga Division 2 Portugal, Portimonense, dan mengakhiri saingan di tangga ke-15, meskipun baru sahaja menyertai pasukan pada awal tahun 2025. Korang rasa ada lagi tak pemain warisan yang akan datang ke Liga M musim ini? Cuba komen di bawah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.